Hi guys, welcome back to my channel Jens. So hari ni aku akan main game GTA 7. So GTA 7 ni aku akan habiskan challenge menu book, enter the Neo Classic Competition yang bagi atas tu kalau kawan nampak. So let's go tanpa membuang masa. Okay, jom. Aku menggunakan kereta Sauber Mercedes C9 89. Kita start dekat Europe lah, Europe. Kita main ni. Memang ni pun. Kita nak main ni. Sekejap. Aku rasa main main ni best game. Okay. Sekejap aku tengok. Aku buat daya hard. Okay lah. Aku pakai tu Saber. Let's go. Sebelum tu tolong subscribe and like, okay. Kalau video aku bosan ke apa, tolong beritahu lah, sebab aku new kan. So kalau video aku bosan apa, aku boleh tambah edit lagi supaya video tu lagi best. Okay, jom let's go. Aku dah lama dah minggu ni sebelum aku buat YouTube. So aku dah terbiasa. Okay, so let's go. Woohoo. Lah. Bla. Wih, boleh bapak ni. Kita main fun je guys. Tak payah saya serius pun. Yo, bapak dia. Oh. Ish. Yang aku suka yang kereta Saber ni, dia bawa macam kereta F1 tau. Oh. Okay. Aku beri tips sikit kalau nak main apa tu? Kalau nak main event macam ni, dia kalau event macam ni kan dia punya tayar makan kan. Dia tak payah nak apa sangat pun, dia kena maintain je. Maintain sambil memotong, faham tak? Kalau kau tak ada maintain, kau pandai go je, memang habis lah. Kau maintain je, sebab dia banyak tau. Oh, sekejap ya, sama-sama. Maintain je. Oh, ok, macam ni kan. Tunggu dia, tekan minyak. Macam ni kan kita depan ni. Clearin baik. Dia maintain je. Ada dia keluar. Haizal lah. Aku panggil Mama Haizal lah. Mama Haizal. Siut lah. Belah lah. Mama Haizal lah. Kena dengan muka dia Haizal. Oh. Mampus kau.
By the way, aku pakai manual lah, aku tak pakai auto. Jantan lah pedal kan. Siapa pakai auto bapak Nuk Dan aku pakai steering G-Tunai tau. Padu tak padu. Padu tak padu. Aku kalau ada rezeki sikit, contoh aku dah dapat 50,000 kan subscriber, aku upgrade Moza. Mak Moza dia okey sikit. Bukan nak kata Logitech tak padu tau, cuma Moza dia much better lah. Dan G-Tunai ni aku akan simpan lah buat kenangan. G-Tunai dah banyak orang tu aku nak selesaikan event. Banyak event aku dah habis kan. Boleh melek Jai. A few moments later. Itu kan. Ngoeng. Kau dengar tadi aku cakap dengan mak aku? Kau tak dengar? Tak apa, nanti aku potong kan? Tak apa, dah. Aku akan buat 3 part tau. Sebab setiap satu event ni dia lap dia bapak banyak weh. Lepas tu panjang lah. Aku cuba edit jadikan video yang best lah. Buat korang part tu part 1, part 2 part 3. Supaya apa? Tak panjang lah. Aku pun tak ada apa, aku pun tak suka video panjang ni sebab ya kadang video panjang ni siapa yang tengok kan. Dan lagi YouTuber baru macam aku ni lagi lah, siapa yang tengok. Ni lah macam Hami, Jafar Iman yang buat live yang panjang, ada yang tengok sebab diorang dah lama. Dia nak isi minyak. Ni aku tengah setengah lah. Tayar aku boleh maintain baik tu. Aku kalau event macam ni kan, tayar aku tak nak maintain. Minyak aku ni. Sebab tayar ni dia main peranan tau. Kalau tayar tu maintain susah. Tengok. Aku boleh cakap. Paling penting tayar belakang. Kalau tayar belakang hangus, habis. Kau tekan minyak memang kau berpusing-pusing lah. Habis. Oh. Cukup. Last lap. Cukup ni. Sekejap aku try maintain minyak.
Wih, baik weh. Dek aku kalau tak 4 juta lebih tau. Sebab aku beli kereta Merc ni lah. Merc apa tu nama Sebinai Sebinai lah. Sebab nak main venue ni. Aku pakai kereta apa tu. Aku kalau tak pakai kereta Super tau. Super biasa, bukan Super yang GT tu. Tapi sumpah weh, dia corner lah tak makan. Lepas tu tak go, tak boleh nak go. Sekejap. So video ni dah 14 minit. Tu je lah kot. Sekejap, disebabkan video ni terlampau pendek, aku tambah lagi satu guys. Awal-awal. Cuma bukan event ni lah, aku main event biasa je. Sekejap. Dia tekan back. My bad. Dia main biasa je, just nak tambah duit je. Ni, apa ni? Weekly challenge. Kita main yang tengah tengok Winty lah suka Porsche kan. Porsche awal. Porsche apa lap? Melap je. Sekejap. Malas lah. Malas gila. Sekejap, aku nak cari lap yang ni je, pendek-pendek je. Ni apa tu? 2. Okay, I don't give a fuck. Like, what? I don't care. Like, honestly, like, I really don't fucking care. Why are you telling me that shit? Okay, 2. Kita pakai kereta. Aku tak ada kereta ni sangat kalau kereta ni. Ni lah. Jom. Sebab video ni pendek sangat tau. Tadi aku tengok 14 minit. Nanti kan kalau aku edit Macam tak betul je budak ni. Edit apa? Edit. Kalau aku edit nanti kan berapa minit? Pendek je video ni. Baik pula tak kat shot. Oh, bro. Aku bila lama edit pun dalam 3 hari tu lah. Tambah masa aku nak tidur, makan macam tu lah. Kadang laptop tu mak aku nak guna tau. Dan yang aku edit video pakai laptop mak aku tak laptop. Aku ada PS5 je dan phone. Aku tak laptop. Sebab tu kadang aku lambat post video. Apa batuk ah. Korang tolonglah aku dapat laptop je. Sebab kalau aku ada laptop, kat mana aku boleh edit. Dia nak balik laptop mak aku. Kalau rosak habis. Tapi abang pergi nasi weh. Kalau korang tahu aku tak main Mobile Legends tau. Aku main Fortnite. Tapi aku tak main Fortnite kat PS5, aku main dekat phone. So nanti kalau ada masa aku buat video, aku main Fortnite kat phone. Aku nak main kat PS5, cuma internet aku slow. Memang slow gila. Aku ada Warzone dekat PS5 kak. Cuma tu lah, internet kan tak ni lah. Tak menentu lah saya cakap. Aku macam mana pula nak ikut sambil ikut diri aku sambil main. Macam malas lah. Sebab nak kena edit lagi. Ikut guna phone malas weh. Lepas tu makan masa lah. Nanti aku buat video aku pasal almari. Aku ada almari. Almari tu aku letak babang YouTube aku lah. Gimbal apa semua. Gimbal yang aku baru beli tu. Kalau kau ingat apa nama gimbal tu? Ini bonus. Weh, dapat duit weh, 1,000. Apa nak bagi weh? Aku minat kita barang ni sumpah. Weh, dapat beli kita barang ni weh. Weh, bestnya. Ni nak tengok sikit aku punya koleksi kereta-kereta aku. Daripada kereta power, daripada kereta power sampai kereta paling beban sekali lah paling beban.
So jom. Itu cerita apa je kalau dapat tu. Aku tak tahu kenapa GT ni apa nama yang buat game GT7 ni. Dia macam tak nak bagi orang tu happy tau bila buat spin ni. Hei. Dia tak payah letak benda macam tu. Ni koleksi kereta aku. Aku ada Zonda. Pagi ni Zonda. Lepas tu Huayra pun ada. Huayra ni kalau kau nak tahu, aku main dia guna corner tak makan ni. Laju gila. Aku dah buat tapi Macam tak betul je budak ni. kau faham je lah. Yang ni kalau kau guna jangan tekan mic sangat. Nanti kau tak masuk. Yang okey je. Weh, ni sedap gila. 525 je horsepower dia. Ya sebab ni kan kita lama kan. Okey lah. Okey. Masa aku first main GT7 ni, aku main my first GT7 aku, kereta favourite aku kereta ni. Aku tak tahu kenapa aku jatuh cinta dengan kereta ni. Sumpah memang best gila kereta ni. Nice. Sedap gila. Okay guys, tu je lah video kita pada hari ni. Aku harap korang enjoy dengan video ni. Aku pun ada benda yang nak kena buat. So terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.